Hello guys, iya jumpa lagi kita di Ras dan Ras Channel. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen dan subscribe serta share juga pada sahabat-sahabat di luar sana. Okey, mana yang baru datang ataupun menonton, terima kasih kerana dah memilih channel saya sebagai tontonan sahabat-sahabat semua. Dan ini dia kita punya, ini bukan bihun ini suun. So hari ini kita masak suun goreng. Suun goreng apa nama style saya lah. Ini yang saya dah rendam. So ini suun lebih kurang untuk 4 orang makan. Banyak ni Semula-mula kita bagi 2 biji telur kuning. Telur kuning sahaja. Lepas tu kita bubur kecap pekat. Kecap pekat ataupun kecap apa nama, ialah kecap pekat lah. Agak-agak sahaja. Kemudian kita gaul sampai sebati bahan-bahan tu. Okey, kita dah gaul sebati ni. Kita ketepikan dulu, kita masak ataupun tumis bahan-bahan yang lain. Okey, stay tune. Buat dia punya sos dia ataupun kecap dia. Sos tiram 2 sudu makan. Kecap masin 2 sudu makan. Kecap lemak manis 2 sudu makan. Lada putih, serbuk lada putih 1 sudu teh. Garam sikit sahaja sebab dah ada sos tiram dengan kecap masin. Agak-agak sahaja. Serbuk sesedap Maggi pun sama, agak-agak sahaja. Ajinomoto pun sama, agak-agak sahaja. Lepas tu kita tuang air. Kita kacau sampai bahan-bahan tersebut larut dan sebati. Minyak agak-agak saja jangan banyak, jangan sikit sangat. Kita masukkan halia yang dah dihiris macam ni. Lebih kurang 1 inci. Lepas tu, ini kepala udang, jangan dibuang. Ini ada 9 ekor. Kita tumis dia. Jadi kepala udang ni, kita tak makan. Kita tumis, kita nak ambil dia punya bau sahaja, aroma dia. Kita tekan-tekan dia supaya dia mengeluarkan dia punya air dekat kepala ikan dia. Dia punya aroma tu memang terbaik. Aroma daripada kepala udang dengan halia tu.
bawang putih 6 ulas, 5 ulas, cincang kasar, cili padi 6 tangkai. Kalau nak pedas boleh lebihkan, tapi kalau ada anak-anak kurangkan. Isi ayam agak-agak sahaja, berapa banyak nak. Agak-agak ayam tu dah masak, kita masukkan kita punya udang sotong. Sotong 9 ekor, udang pun 9 ekor. Yang saya dah potong nipis-nipis macam ni, dah bersihkan. Tapi sebelum itu jangan lupa rebus dulu sotong ni. Rebus ataupun celur, jangan terlalu masak sangat. Nanti sotong tu jadi keras. Kita punya sotong udang dengan ayam dah masak. Kita masukkan kita punya suun. Lepas tu kita masukkan kita punya sos tadi yang kita dah siap bancuh. Kemudian kita gaul pelan-pelan. Kita masukkan kita punya carrot 1 inci. Iris nipis macam ni. Lepas tu lada besar 1 batang. Kemudian daun bawang 4 batang. Potong memanjang macam ni. Ataupun suka hati nak panjang mana. Okey, kita punya suun goreng dah siap. Tinggal nak plating je lagi. So, stay tune. Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat semua, macam inilah kejadian kita. Kejadiannya suun goreng by Ras dan Ras. So, sesekali bolehlah tukar menu untuk minum petang ke, sarapan pagi ke. Biasa suun ni untuk buat sup. So, sesekali kena buat suun goreng, macam bihun goreng. Panas-panas berasap. Nampak? Okey, saya nak rasa dulu. Bismillah. Alhamdulillah, dia punya rasa memang terbaik. Dia punya suun tu jangan cakap lah. Jadi siapa yang pernah makan suun, dia tahulah dia punya rasa dia macam mana. Tapi yang paling penting, dia tak ada dominan rasa dekat sini. Semuanya balance sahaja. Dia punya rasa pedas, apa nama, masin dia. Lepas tu semuanya cukup lah. So, Alhamdulillah, setakat sini saja untuk kali ini. Jadi, sahabat-sahabat semua bolehlah cuba di rumah. InsyaAllah tidak mengecewakan. Jadi, menu kita dan resipi kita kali ini cukup mudah dan ringkas.
iaitu suun goreng. Jadi sahabat-sahabat semua bolehlah cuba di rumah sesekali tukar menu untuk sarapan pagi ke ataupun minum petang. Bolehlah try ni. Okey, setakat sini saja untuk kali ini. Semoga memberi inspirasi dan bermanfaat untuk sahabat-sahabat di luar sana. Sekali lagi terima kasih kerana memilih channel saya sebagai tontonan sahabat-sahabat semua. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe serta share juga pada sahabat-sahabat di luar sana. Mana yang belum subscribe, tekan yang button ataupun butang berwarna merah tu. Subscribe itu percuma. Subscribe itu percuma. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan orang dia ingat subscribe itu berbayar, tapi tidak berbayar, percuma. Klik sahaja yang button warna merah tu, maknanya anda sudah mengikuti saya. Jadi jangan lupa tekan juga loceng tu supaya bila saya upload video, dia ada notification ataupun pemberitahuan pada sahabat-sahabat bila saya upload video yang terbaru. Okey. Terima kasih. Pokok sekayu, daun selasi. Thank you, terima kasih. Pak Lebay naik basikal. Bye-bye. Assalamualaikum.